Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum. Okay, agak lama juga lah aku tak buat video lah. Okay, sebab apa, aku ada problem pada meniscus aku lah. Aku buat operation meniscus. Dan disebabkan tu juga aku punya motor, boleh kata semua motor aku lah, termasuk kereta aku lah, dah mula ada simptom bateri kong lah. Ada 2-3 biji motor aku yang tak boleh nak start. Jadi aku decide untuk beli power bank lah. Kalau ikutkan benda ni aku dah lama nak beli, tapi kali ni dah ada problem dan juga simptom, aku decide untuk beli lah. Okay, ni brand produk ni, power bank ni ataupun jumper ni daripada brand Besius lah. Yang aku tengok macam agak ok lah, tak tahu, tengok review dia ok. Jadi aku decide untuk beli brand Besius ni lah. Dan ada beberapa function juga, boleh pump dan sebagainya lah. Okay, nanti aku akan unboxing. Okay, stay tune. Okay, aku suka beli dekat Besius official ni. Patut best sebab dia akan bagi gift lah. Okay, ni kali kedua aku beli produk Besius ni. Sebelum ni aku beli power bank juga, tapi tu untuk aku punya company punya gift lah, gift. So company punya hadiah. So aku beli, aku dapat juga. Aku dapat kipas, apa nama, kipas portable kan. So kali ni aku beli power bank yang 4-in-1 ni, aku dapat juga. Tapi kali ni macam menarik juga. Okay, kali ni aku dapat power bank daripada brand Besius juga. Okay, ni adalah produk yang aku belilah. 4-in-1 jumper starter, Besius Super Energy Series lah. Agak berat juga dia punya produk ni. Nampak agak berkualiti lah. Kita tengok apa yang ada dekat dalam ni lah. Okay, kita tengok apa yang ada dalam ni. Saya dapat dia punya wire starter dia lah. So ni wire starter dia, positif dan juga negatif ni. Okay, ni wire charging lah. Okay, macam biasa, mesti ada buku manual lah. Dan ni yang kita nak highlight. So ni produk dia. So agak solid juga. Dan ni dia punya pump lah. Allahuakbar. So dia ada pump tayar sekali. So dia 4-in-1 lah. Nanti aku akan tengok lah. Aku akan buat video macam mana nak jumper guna power bank ni. Right, stay tune. Okay, untuk info tambahan lah. Okay, bateri pada power bank ni, kalau contohlah, kalau kita dah terlalu lama tak start, menyebabkan dia punya power voltage tu terlalu rendah, okay, kita sekurang-kurangnya kena ada dalam 70% lah. Tapi kalau baru-baru lagi, ataupun voltage tu minimum lah, turun dia tapi still tak boleh start, sekurang-kurangnya mesti ada dalam 50%. Okay, untuk start kenderaan tu lah, motor ataupun kereta. Okay, itu je lah. Okay, memang tak ada bateri lah. So kena jam juga. Okay, kita akan jam kat sini. Aku dah buka sebenarnya. Okay, mula macam aku akan pasang di luar. So okay, bila aku pasang, dia akan plug ya. Plug, pastikan nanti dia akan naik hijau. Hijau, warna-warni merah. So bila hijau ni, terus start. Okay, tu je cara dia. So sebenarnya kalau ikutkan ni pun dia ada function juga kalau aku start pakai jumper.
Okey, sebab apa? Nanti aku tak bawa pun dia akan habis bateri tak? Sebab dia ada sikit penggunaan bateri daripada USB, okey, daripada kunci, alam kunci tu kan. So daripada situ pun dia akan makan bateri. So kalau untuk skuter ni, suggest better lepas start kena bawa jalan dulu lah. Bawa jalan dulu dalam setengah jam ke, bagi dia charge mula lah. So ni just untuk tutorial je, sekadar tutorial. Dan nak tunjuk macam mana fungsi aku punya power bank yang aku beli ni lah, daripada Besius ni. So alhamdulillah berfungsi dengan baik lah. Nanti mungkin aku nak suruh adik aku bawa lah. Okey, itu saja daripada aku. Sekiranya video aku ni bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Nice.